Kita masuk lagi sikit. Dah pandai. Yang tu apa tu? Sabar pun dulu. So, ini bukan masak kat rumah. Ini bukan masak kat rumah. Dah pandai. Itu cara mak. Cara mak. Ya, tapi saya belum Kau cakap jadi tak apa-apa. makan anak aku kat rumah. Biarkan dulu sekejap. Dia campak-campak. Dia belum sempat lagi. Okey. Tadi dah masukkan bawang merah, betul? Ya. Okey, lepas tu masukkan daun kari. Hari 30 resepi bersama dengan Agrobazaar Online. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya hos anda Momo. Okey, jadi dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, episod kali ini bersama dengan tetamu yang istimewa. Jadi nantikan siapakah tetamu dia. Kita tunggu selepas ini. Kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Jadi bersama dengan kita pada hari ini iaitu Puan Hafizah binti Hamzah, pengarah bahagian perkhidmatan digital, dan juga bersama dengan Puan Hafizah adalah Puan Nuzi binti Ayub. Okey Puan, sihat? Alhamdulillah. Sihat lagi Perjalanan kat sini macam mana, okeylah? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya Puan Hafizah lah dululah. Okey, daripada bahagian perkhidmatan digital. Okey, perkhidmatan digital ni apa yang perkhidmatan ditawarkan sebenarnya? Perkhidmatan digital. Sebenarnya perkhidmatan digital ni adalah AKA IT, bahagian IT. Oh, okey, jadi Puan Nuzi, sekarang berapa lama dah berkhidmat dekat bahagian perkhidmatan digital? 15 tahun. 15 tahun Puan Nuzi? Tapi saya join Fama pun dah lewat 15 tahun dah Puan Nuzi Jadi sekarang ni kita ada program masak-masak. Yeah. Sambil masak-masak kita akan bercerita tentang bahagian Puan Hafizah dan juga Puan Nuzi. Okay. Jadi menu apanya hari ni? Cadangan menu kami berdua ni adalah kari ikan jenaha. Bukan senang kan dapat orang IT buat kari ikan kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau katakan nak tahu apa yang Puan Hafizah dan juga Puan Nuzi masak hari ni, jadi tadi dah masak apa ni? Ikan jenaha. masak kari. Masak kari. Okey, ikan kita jenaha. tunggu selepas ini. Masak-masak bersama ABO kembali semula bersama dengan Puan Hafizah dan juga Puan Nuzi. Okey, tadi kita dah bagi tahu dah kari ikan jenaha. Okey, jadi boleh kenalkan bahan-bahannya yang atas meja ni? Antaranya Mesti kena ada ikan jenaha. ikan jenaha. Aduh, Pelakon utama. Pelakon utama lah. Macam saya lah. Aku tambahan. Senang. Okey, boleh tambahan terus Okey, tak apa. Kejap lagi tahulah tambahan dia. Okey, kita ada ikan jenaha. Okey. Of course, tomato. Tomato. Tunjuk je. Asam jawa. Okey. Sebut kari. Sebut kari. cili. Sebut cili. Sebut cili. Sebut Ya, cili. sebut cili Puan Nuzi. Mana sebut kari utamanya? Nanti dulu. Okey. Biarlah Puan Hafizah kenalkan. Nak tengok pakar tak pakar. Okey. Okey. Kalau dah buat kari mesti kena ada daun kari. Ya, betul. Okey, yang ni adalah apa? Bendi. Bendi. Bendi Bendi. Brandy tau. Orang dia kata brandy. 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 Tapi sebenarnya adalah bendi. Bendi, okey. Okey, bendi. Yang ni adalah bawang putih. Bawang putih. Ini adalah serbuk perasa. Serbuk perasa. Apa tu? Lepas tu yang ni halia. Halia. Betul, halia. Dan juga ini adalah apa tu? Bawang-bawang yang telah Bawang dikisar. merah yang telah kisar. Kalau kari tak ada santan tak sedap. Selain daripada ikan jenaha, adalah ni dia. Ini Produk usahawan daripada Haji. Serbuk kari ikan. Serbuk kari ikan nampak kat sana, serbuk kari ikan. Okey, jadi boleh juga dapatkan dekat platform Agrobazaar Online.
iaitu carian untuk Supira Haji Rempah Ratus. Supira Haji Rempah Ratus ya? Supira Haji Rempah Ratus. Jadi kalau katakan nak dapatkan, layari saja portal Agrobazar online www.agrobazar.com.my. Jadi kerana ia jimat, Mudah. Selamat. okey, baik, kita akan berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Masa-masa bersama ABO 2026 bersama kembali lagi dengan Puan Fiza dan juga Puan Nuzi. Kita dah kenalkan boleh. bahan dah. Ya, Jadi sekarang ni kita boleh mulakan dah. Kita nak mulakan dengan Bismillah. Kita masukkan minyak Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak minyak yang perlu diperlukan? Agak-agak je. Dia kalau jadi mak-mak ni semua agak-agak. Dari sukatan. Oh, senangnya. Jadi Okey, kita masukkan dahulu bawang putih, bawang putih yang telah dicincang. cincang. Okey, nah. Yang ni adalah tadi produk kupas. Okey, macam mana nak dapatkan? Boleh layari saja platform Agrobazar online di www.agrobazar.com.my. Okey? Okey, panas. Okey. Okey, kita panaskan. Ini untuk bahan tumisan Ya, kita tumis dahulu. Tumis dahulu. Ini kari cara kami. Kami cara IT. Orang Jangan IT ada yang oi kenapa tak itu, kenapa tak ni. Jangan Ya. kecam ya. Okey. Okey, kita masuk. Laju sikit. Dah panas. Yang tu apa tu? Sabar pun ni. So, ini bukan Dah masak panas. kat rumah. Ini bukan masak kat rumah. Dah panas. Itu cara mak. Kau Cara masak dengan mak. cepat. Ya, tapi saya belum Kau cakap jadi apa-apa tak makan anak aku lagi. kat rumah. Biarkan dulu sekejap. Okay. Dia campak-campak je, belum sempat lagi. Okey, tadi dah masukkan bawang merah, betul? Ya. Okey, lepas tu masukkan daun kari. Daun kari. Okey, Lepas dan tu ni kita masukkan Anis apa? halia. Halia, kita masukkan halia. Halia. Okey. Bagi wangi ya. Bagi wangi. Okey, Okey, kita bagi tambah wangi. sikit kepanasan api dia. Macam mana saya panas tengok Puan Nuzi ni. Dia Okey. susah nak tengok dia macam ni. Ya. Oh. Kau Okey. tengah seram ni masak depan kamera. Tak apa. Okey, lepas tu apa lagi? Kita Puan masuk Nuzi? rempah dia. Rempah? Supira Haji. Supira okey. Haji, rempah kari Sudu, Supira sudu, Haji. sudu besar. Okey. Okey, sudu. Okey. Ini pun kita agak-agak je. Agak-agak juga. Mula-mula kita letaklah 3 sudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Berapa sudu tu agak-agak tu? Agak Tadi tengok satu sudu. kuantiti ikan ni 1, 2, Tiga lah. 3 lah. Bagi dia bagi dia pekat sikit. Kita bagi sebut cili pula. Okey. Yang Ni ni sebut ikut kepedasan cili lah ni. kalau kata nak pedas Okey. ke tidak kan. Tapi Siapa nak pedas? Dah pedas? Saya pedas. Saya pedas. Okey, ni dalam Hot. setengah sudu. Ya, hot. Saya hot item. Dia hot. Hot Ni dalam item. setengah sudu lah. Dia sebenarnya di samping nak pedas, dia nak Okey. warna kasih cantik. Saya. Okey, ni macam kurang minyak pula dah. Tambah sikit lagi. Kalau tidak, dia tak apa? Tak garing. Okey. Perlukan air ke? Yes, saya perlukan Okey. air. Air sampai. Gerak-gerak. Bergerak-gerak. Air sampai. Saya risau ni apa ni kuali pergi sebelah sana ni. Okey, kalau macam tu kita alihkan supaya pizza boleh pegang. Okey. Okey. Ni api Tadi dia perlu- macam tak betul. Api dia naik, kena tambahkan sikit. Lepas tu boleh tambah air Okey, kan? kita tambah air sikit. Tambah air. Terkacau. Okey. Ui, bau dia dah naik Puan Fiza. Ya. Ah. Kak Nuzi punya air tangan. Mesti. Oh. Okey. Okey, baik. Ni nak tambah lagi air ke? Saya rasa macam kering Ya, sangat ya. Puan Fiza. Sabar. Okey. Mari. Ni siapa masak ni? Saya terasa sebab saya rasa macam geram pula. Saya Siapa pula yang masak ni? Okey, baik. Oh. Lagi sikit. Masak depan kamera Jam. jadi macam kekok. betul ke tak betul ni? Ya, kekok lah. First Okey. time. Orang tengok ramai pula tengok. Cik baik rasa tak boleh belum keluar tengok, kamera. Belum tengok Kalau orang luar rasa lagi. keluar Tengok kamera, depan ni. tak tahu dah. Okey. Nampak sedap, colour pun dah cantik dah. Jadi sekarang ni kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan diskaun RM5 dan juga RM10, layari saja www.agrobazar.com.my. Okey, jadi Puan Fiza sekali lagi. Ya. Okey, jadi Puan Fiza sekarang ni memang perkhidmatan digital Ya. Okey, perkhidmatan digital. Dalam memastikan perkhidmatan digital sentiasa relevan, Aha. okey, jadi dan dipercayai, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh bahagian puan? Oh, cabaran utama. Cabaran utama lah. Ah, Tadi kita- sebelum puan jawab, Ah. jadi sebelum tadi ada di bahagian episod lain Okey. ada macam-macam cabaran puan. Ya. Mungkin orang kat luar sana nak tahu apa cabaran IT ni sebenarnya ataupun bahagian perkhidmatan digital. Oh, cabaran IT. Kita nak jawab secara ikhlas ke ataupun secara ni? Terpulang pada puan, tak ada masalah. Tak apa, Nen. Saya rasa benda tu
Kalau Open. ikhlas jujur daripada puan, okey. Okey, Ah. cabaran kita yang sebenarnya adalah untuk pastikan sistem tu up. Okey. Ah, Maksud itu. up tu Up tu kita nak pastikan perkhidmatan tu on time. on time. 99% optimum up. Oh, Itu okey. masalah kita. Itu cabaran kita dan juga Cabaran. kita keselamatan data. Sekarang ni Ya. kan banyak data-data kita telah Mhm. keluar dan kita nak pastikan itu cabaran kita untuk pastikan semua data-data yang kita kumpul mesti selamat. Okey. Maknanya memang IT ni memang kata kena ada keselamatan data tu memang kena Ya, ada. ya. Dan juga saranan kerajaan pun ada juga kan? Ya, saranan Untuk kerajaan bagi data tahu untuk pastikan data terpelihara okey. dan dijaga dengan baik lah. Okey. Keselamatan data. Keselamatan data. Oh, tambah. Okey, baik. Sekarang ni Tangan jalan, mulut bergerak. Mulut bergerak. Okey, so lepas ni kita Kita nak masukkan hero dia. Okey, masuk awal Hero puan. Hero lah ni. Okey. Ni heroin. Okey, Ada Ada. Kejap. Kita boleh pakai Kejap. Kejap. Tunggu lah. Kejap, nak cik senduk. Penyepit. tak apa, boleh pakai Boleh ni, lah. Boleh. Jalan. Jalan. Baik. Dengan Kejap. Okey. okey. Oh, kena. Boleh? Lepas ni bolehlah rasa semua ya. Oh, ni dua-dua orang ni Tolak. biasa masak ni. Laju je tangan masing-masing kan. Okey, mesti. Pegang komputer laju, pegang senduk pun laju, tak ada masalah. Tangan sotong. Okey. Macam-macam. Okey, so next kita masukkan asam jawa. Asam Jawa. Okey. Kita kacau sudu. Kacau-kacau dulu. Okey. Wih, nampak sedap okey. Nampak sedap Sedap. Sedap Kalau Sedap, kata belum rasa buat gini. saya pun dah teruja dah tengok dah Sabar, Puan Lucy tu. Sabar. Okey, kita masukkan air asam Jawa. Ini pun sama juga agak-agak. Ya, agak-agak. Wih, banyak now agak-agak dah. Jangan risau. Kita ada apron. Dah tak payah tengok Puan Lucy ada apron. Jangan risau. Kita kalau masak benda-benda yang macam masakan rumah ni mana ikut sukatan. Garam ke apa semua agak-agak. Okey, air masuk sikit. Masuk sikit lagi. Pekat. Pekat. Pizza masuk. Kalau selain daripada ikan jenahak ni boleh juga Puan. Kita boleh pakai. Boleh pakai apa? Sebab apa kita pakai sebut kari ikan. Saya rasa kalau kata ni kita boleh pakai sebut kari yang lain untuk daging, ayam. Itu kalau nak masak daging lah. Ya. Kari daging. Kalau masak ikan, maksud saya kalau selain daripada ikan jenahak boleh pakai ikan lain lah. Boleh. Boleh, sangat boleh Boleh. Suka hati. menyelerakan. Okey, dah tengok nampak Puan. Wah, dah cantik dah kari kita Kan belum letak garam lagi ni. Belum letak garam. Terus terang ni. Terus terang betul Sudu. Okey, Kita boleh kejap. ambil satu sudu tu. Sudu kecil je, jangan sudu besar. Okey. Tak apa, pizza masuklah. Boleh. Okey, kalau katakan ini adalah serbuk perasa yang keluar daripada usahawan juga, usahawan sudi. Okey. Jadi mungkin boleh jadi pengganti sebagai garam. Garam. Jadi boleh kalau itu ikutlah pada Puan. Okey, kita ikut agak-agak jugalah bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Bila baca doa ni insya-Allah sedap makan bismillahirrahmanirrahim, sedap lah banyak hendaknya. juga perasa tu. Okey, tak apa. Nanti kita rasa Okey, boleh rasa. tahan juga tu. Baik, tak apa Puan. Okey. Okey, Okey. kacau sikit. Okey. Rasa dah boleh masuk santan. Lepas tu kita masukkan. Yang masuk masukkan- santan. Kita Kita masukkan santan tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga Ready lepas ni dah boleh masuk santan. Okey. Ni nak perlukan tambahkan air lagi ke? Kejap lagi, kita kejap pakai- lagi. lagi, Masukkan masuk santan santan macam nanti. Tengok macam mana. Okey. Sekarang, Jadi, okey. Kita masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat santannya ni. Ui, ni santan pekat ni. Santan ni. Dia nak sedap kan? Kena banyak santan. Ya. Berlemak, berkerim. Apa ni? Baru bertambah lemak di badan. Mak saya pesan jangan membazir. Letakkan air kat dalam tu. betul. Tu mak saya pesan lah. mak saya pun pesan sama. Pesan sama? Okey. Mesti rasa sekolah yang sama. Mak kita sama ya? Ke mak sama? Aduh. Kebetulan. Kebetulan. Nama mak Okey. sama tapi lain-lain. Oh, ya ke? Tak ada lah. Betul sama.
Alright. Okey. Okay, sementara sekejap lagi dia dah nak mendidih ni. Mendidih nanti kita masukkan buah tomato. Okey, masukkan tomato dan juga bendi lah. Bendi. Okey, jadi kalau katakan apa ni sementara orang kata nak tunggu biar dia mendidih dulu sedikit sebelum kita masukkan. Jadi sekarang ni kita nak tanya Puan lagi. Oh, Okey, macam mana Puan? Sekarang ni kita tengok perkembangan semakin pesat. Ya. Okey, daripada orang kata daripada offline kepada online. Ya. Daripada teknologi yang orang kata daripada dahulunya sampailah sekarang ni pun dia punya peralihan pun sangat-sangat cepat. Ya. Jadi sekarang ni kita nak tahu seperti okey, dan juga platform-platform e-dagang pun dah semakin banyak. Betul kan? Jadi bagaimana bahagian perkhidmatan digital memastikan platform seperti Agrobazar online ni kekal kompetitif dan mesra pengguna. Selalunya kan saya telah menjalani proses untuk pembangunan platform Ya. ABO. Ha. Lebih kurang saya rasa 10 tahun dah kot. Oh, ya ke? 10 tahun. Rasa 10 tahun dan saya rasa ABO adalah salah satu platform online yang menyediakan produk-produk IKS. Ya. Tak ada orang lain, tak ada, tapi memang ada. Okey, tak apa platform yang lain Produk selain yang daripada lain. tu. Produk yang lain. Okey. Tapi platform ABO ini lebih kita kalau kata kita nak kejar kepada teknologi, kita akan kita kena develop AI dekat dalam ABO supaya dia relevan untuk seiring dengan teknologi. Yeah. Kita tak tahu lepas ni mungkin akan ada teknologi yang baru dan kita akan cuba kejar kepada teknologi tersebut untuk memastikan pengguna dapat experience e-dagang yang stable. Okey, stable. Maknanya IT pun banyak juga belajar untuk apa yang sekarang ni teknologi baru untuk diketengahkan kepada platform Agrobazar online supaya lebih mesra pengguna, betul? Mesra pengguna, lepas tu stable. Dan kalau tuan-tuan dan puan tadi Puan Fiza ada maklumkan kan? Ya. Dari version yang pertama, ada betul? Ya. Dari version pertama, version yang kedua, yang ketiga. Jadi peralihan tu pun dah nampak dah. Agrobazar online ni masih lagi relevan. Ya, masih lagi relevan. Dan juga satu-satunya platform yang menjual produk-produk IKS dan juga produk pertanian. Ya, betul. Tak ada tempat lain. Saya rasa ini adalah platform yang terbaik untuk kita promote kita punya produk-produk baru. Since daripada orang kata 2015 tak silap saya. Ya. Saya panjat bersama-sama dengan tim-tim IT tu, panjat ke Mimos untuk siapkan benda ni lah. Okey. Jadi kita kan selepas ni kita dah masukkan tomato dan juga bendi. Jadi kalau Lepas tu kita katakan rasa sedikit. kalau Cukup katakan rasa nak tak? masuk ni nanti, tapi sebelum tu kita berehat sekejap. Kita akan Baik. sambung selepas ini. Pasti menyelerakan. Okey, baik Puan Nuzi. Sekarang ni kita dah tengok kari ikan jenak kita pun dah nampak dah hampir masak. Ya. Dah hampir masak. Ada bau. Okey. Bau. Oh, bau. Saya Kalau ingat tak apa? bau 3 kali Jumaat. Pandai je. Okey. Okey. Baik. Aduh, macam-macam saya kena ni. Okey, baik. Kita boleh masukkan. Okay, kita masukkan bendi kita dengan masukkan bendi. tomato dah. Okey. Okey, Jadi tadi dah bendi. dipotong tadi kan? Dah dipotong. Ni ikut kita jugalah. Berapa Ikut kita. banyak nak masuk. Kalau nak lebih makan sayur, lebihkan lah. Tomato. Masuk je. Tomato. Masuk sudu ni. Makan sudu. Pakai sudu. Nanti kan Okey, boleh. orang tak lalu tengok. Tak payah sudu. sudu. Separuh je kot. Okey. Ikut sukalah. Ni Ni pun berapa ikut biji suka. lah? Kalau ikutkan berapa biji? Kalau 2 biji ke? Sebiji lebih sikit. Sebiji lebih sikit. Tapi kalau kat rumah tu kita habiskan je lah. Memang letak belah tepi tu je kan? Kau buat island lah. Ya, buat island. Dia buat island. Kasih dia nampak. Okey. Kita kuatkan sikit api. Nak masakkan sayur ni. Panjang benar bendenya. Ini daripada farma juga ke? Mana? Sayur-sayuran farma. Sayur-sayuran farma. Kita Alhamdulillah. semua ambil daripada segar, daripada ladang. Ya. Dan kebetulan pula ada jualan agro madani. Ya. Kita terus beli je. Ha. Okey. Baik Kan dia tuan-tuan. dalam sekali pack tu. Dia kan sekali dalam pack tu Takkan kan. saya nak tunjuk dengan pack-pack sekali. Alah puan. Okey. Kita tunggu lembut sikit. Tak payah beli. Okey. Alright. Okey, alright. Kita tunggu Dah dia tunggu dia lembut. masak. Jadi nak perlukan tutup ke, puan? Boleh lah. Sekejap je, tutup. sekejap je. Kita tutup sekejap. Kita tutup. Kasih Okey, kasih sekejap. lembut. Okey. Ni tutup dia. Tutup sampai. Okey.
Takkan sampai kan? Allahu Akbar. Macam tak Saya kena bertugas. Datang berdua, bertugas saya juga. Okey. Okey, baik Puan. Jadi sekarang ni ada lagi soalan lagi? Soalan lagi? Soalan lagi lah. Biasalah. Macam Takkanlah. kena interview dah. Takkanlah datang saya saja je. Jadi Ini sekarang saja masak je. tak ada. Tak ada. Ada lagi. Okey, baik. Sekarang orang kat luar sana nak tahu Alright. juga. Alright. Jadi dengan perkembangan pesat teknologi seperti AI dan juga e-dagang, Okey. bagaimana bahagian perkhidmatan digital memastikan platform seperti Agrobazar Online ni kekal kompetitif dan mesra pengguna? Seperti yang tadi saya maklumkan, kita kena bekerja kepada teknologi. Ya. Apa benda yang baru kami kena adapt dan kita kena guna pakai dekat dalam platform ABO supaya Okey. orang tak boring untuk pakai untuk melayari ABO ni. Saya rasa ABO ni dah bagus. First time saya nampak ada ikon perempuan tu. Ikon perempuan. Ikon perempuan tu kan. okey. Itu adalah Mas- chatbot kan? Mas Mastura. Mas. Apa nama? Mas Nura. betul. Mas Nura. Itulah boleh membantu kita untuk identify apa produk-produk yang bersesuaian dekat dalam ABO untuk kita buat pilihan. Okey. Saya rasa itu adalah yang terbaik sekali. Okey, baik. Tanya Jadi ABO. sekarang ni, memang masih lagi relevan nak. Relevan. relevan lagi. Lepas ni yang mungkin akan ada lepas ni ada benda yang lain bagus. Nanti kita akan cuba cari sama-sama ya. Okey, baik. Selain daripada tu juga, Puan Fiza. Jadi sekarang ni korang kata, sekali pandangan Puan dengan Puan Nuzi sekali lah. Jadi bagaimana Fama boleh terus memperkukuhkan peranan melalui teknologi digital agar lebih ramai usahawan agro daripada usahawan Islam mana-mana agro makanan ke sektor apa pun, tapi yang penting dalam bidang pertanian lah. Okey, untuk mendapat manfaat. Manfaat. Saya yang paling senang sekali ajak usahawan-usahawan ni masuk dalam ABO. Okey. Usahawan-usahawan. Terkejut saya. Okey. Sebab ini salah satu platform untuk diorang marketkan produk diorang. Kita Okey. sebenarnya sebagai agensi kita memang seboleh-boleh nak bantu usahawan nak tingkatkan pendapatan mereka. So joinlah ABO. Okey. Joinlah ABO. Maksudnya Semua produk dekat jadi situ. usahawan dalam Jadi ABO. usahawan kat situ dan jangan lupa kita pula support ABO untuk beli barang produk-produk usahawan ini. Sebab kalau katakan usahawan nak berdaftar saja dengan Agrobazar Online, tiada cas apa-apa yang kita Ya. kenakan. ini Betul, adalah istimewa. ABO tu adalah hasil titik peluh ni. Okey, jadi jangan lupa kerana kita dalam ABO itu sendiri kerana ia jimat Mudah, Selamat. Okey, sekali lagi jimat mudah. Selamat. Okey, baik. Baik, untuk lepas ni kita dah tunggu untuk biar dia masak betul-betul ikan tu, hampir mendidih. Jadi kita akan berehat sekali lagi untuk beri laluan kepada iklan ini. Kita jumpa selepas ni. Pasti menyelerakan. Bersama dengan Puan Fiza dan juga Puan Nuzi. Alhamdulillah Puan, dah hasil dah kari ikan jenahak kita. Okey, dah betul kan? Betul. Okay. Inilah hasilnya setelah Hasil. kami berdua tolong masakkan. Bukan senang tu. Okey, dengan tambah pula dengan produk Ya. Haji. Ya, betul. Okey, macam mana nak dapatkan produk Haji ni? Di .com. Aku bazar online. Ya Allah. Layari sahaja www.agrobazar.com.my. Tadi awak sebut .com. Ya Allah. Mana tu? Potong. Tadi kata yang ada apa ni? Daripada version pertama sampai version kedua, ketiga. Awak ingat saya ingatkan dia kita Dia dapatkan kena sebut chat orang IT. Dia kena sebut agrobazar.com.my. Betul lah saya sebut ni. Tak boleh. Agrobazar online. Okey, right. Platform Ini Agrobazar Agrobazar online www.agrobazar.com.my. Okeylah. Sana jimat. Mudah. Selamat. Okey, nak dapatkan tuan-tuan dan puan kat luar sana nak dapatkan produk Haji usahawan Putra boleh dapatkan di Agrobazar online. Layari saja www.agrobazar.com.my. Buat carian Supira Haji Rempah Ratus. Ya. Okey, jadi boleh dapatkan produk. Dan selain itu juga kita ada produk kupas yang mana kalau katakan nak dapatkan boleh saja untuk buat carian Liria. Kedai Liria. Okey. Dia Agrobazar online. Nak penjimatan, lebih jimat. Orang kata lebih jimat, mudah. Selamat. Okey. Jadi sekarang ni Puan, alhamdulillah kita dah tadi dah cakap dah hasil dah benda ni.
Jadi tibalah masa untuk Food testing. Kena cantik. menguji juga ke? Kenalah Tak uji. payahlah sedap Sebab je, kita insyaAllah. setiap Tak tetamu sedap dan sebut. tak. Setiap tetamu kita ada rating dia. Oh, Nanti okey. keluar dekat paparan rating. Okey, Puan Nuzi berapa rating dia? 4.5 ke? Dia ada rating dia. Siapa yang bagi rate tu? Ha? Siapa yang bagi rate? Saya lah, suka hati saya lah saya nak bagi. Okey. Confirm rate kita paling rendah sekali dia beri. Berani Okey. bagi. Berani. Boleh saya rasa Okey, Boleh, cuba. boleh. Baca okey, bismillah, okey, Okey, okey. okey. Saya nak rasa dulu sedap ke tidak. Okey. Berdebal pula. Kenapa dua-dua sudut? Tak, ni untuk cedok. Okey. Okay, saya rasa kari ni dulu. Ui, pekat. Sur katakan. Sur. Okey. Ambillah ikan ni sekali. Ikan? Ya. Alamak. Ke saya nak tolong cedok kan? Tak apa, Puan Lucy. Baik tulang. Puan Lucy pula Puan Fiza. Okay. Ui, cantik ikan ni. Hati-hati. Ada tak ada tulang ya? Tak ada. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Makan dua sekali suap. Good news. Apa tu? Bad news. Apa tu? Tak ada. Tak ada apa yang cacat dekat makan. Betul ke ni? Ya. Bukan sebab TV ya. Semua sedap. Lazat. Alhamdulillah. Dan menyerakan. Tambah pula ikan pun dimasak dengan baik. Lepas tu kata dia punya rempah kari cukup. Dia tambah pula dengan produk kita. Produk usaha kita. Saya rasa inilah penyedap penyedap Rempah. kepada kari ni. Rempah dia. Rempah Haji. dia. Okey, jadi saya rasa memang tak nafikan lepas ni saya nak sambung lagi makan. Boleh. Baik, okey. Sebelum kita akhiri, Okey. Puan Fiza dengan Puan Nuzi. Jadi, sepatah dua kata kepada orang-orang kat luar sana. Okey. Terima kasih kepada ABO untuk jemput kami berdua daripada bahagian perkhidmatan digital dan saya undang-undang kepada semua untuk melayari agrobazar.com.my. Okey. Jadi, Puan Selamat Nuzi. selamat shopping di dalam agrobazar.com.my. Dah ubah dah lagi dah. Agrobazar itu domain dia betul. Aduh, hari-hari ni saya panggil meeting balik ni kan. Okay. Baik, okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekali lagi saya daripada pihak Agrobazar Online mengucapkan ribuan terima kasih pada Puan Fiza dan juga Puan Nuzi atas kesudian untuk bersama masak-masak dalam program masak-masak Boleh. bersama ABO. Okey, terima kasih sekali juga. Jadi itu adalah pergerakan. Wah, kita dah rasa perut saya yang bergegar ni. Perut saya yang bergegar. Sebab orang kata, "Ui, lapar sangat ni." Dah makan, orang kata dah tak semangat nak makan ikan jenahak kari ni. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Puan. Semoga insya-Allah Puan terus sukses dalam kerjaya. Amin. Dan juga Puan Nuzi sama-sama semoga jadi isteri yang solehah. Memang. Memang solehah. Bukan. Semoga jadi tu macam tak jadi lagi. Tapi dengan masakan ni saya rasa memang terbukti. Terbukti solehah. Solehah. Hanya Ya. dengan masakan je dah tahu dah solehah dia. Okey. Baik sekali lagi. Ada nur di wajah. Ada nur di wajah. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dah selesai. Okey. Jadi orang kata bolehlah kalau katakan nak bergerak tu teruslah gerak. Macam tu je lah. Terus betul host ni. Halau macam tu je. Okey. Baik. Kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau katakan nak dapatkan produk-produk istimewa, sekali lagi boleh layari saja portal Agrobazar Online, layari saja www.agrobazar.com.my. Dan kerana ada jimat Mudah. Selamat. okey, kita jumpa untuk episod akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.